kedua, letak personal information yang penting sahaja. Okey. So personal information ni kita boleh cakap kita punya details macam nama, nombor telefon, email, address. Okey. Penting juga untuk korang letak dalam CV sebab untuk HR ataupun recruiter tahu apa korang punya detail ni. Okay. So basically apa information yang saya suggest untuk korang letak adalah first nama macam saya Lufi Lami. Kita punya nombor telefon. Okay, nombor telefon ni pun main peranan penting ya guys sebab ada candidate ataupun ada orang dia ada dua nombor telefon. Satu untuk WhatsApp, satu lagi untuk call. So sebab kadang-kadang bila saya dapat CV tu, saya tengok nombor phone tu dalam CV, saya akan terus call. Tapi bila call tu not reachable ataupun dia terus pergi voice, kita panggil voice ni yang bunyi operator tu. Rupanya dia nombor tu adalah untuk WhatsApp sahaja. So kalau korang ada dua nombor kan, korang buat CV tu, better letak je dua nombor tu ataupun letak satu dan bagi tahu yang ni untuk WhatsApp ataupun yang ni untuk call. Okay?